Hey guys, apa khabar semua? So hari ni pelik sikit ataupun hari ni unik sikit. Sebab untuk vlog hari ni aku nak pergi workout dengan member aku. So dia ni nak masuk running tau, 21 km tau. Aku pun tak pernah buat 21 km ni cerita dia. Tapi dia ni nak buat 21 km. Dia ni memang gila kan. Masalahnya sekarang tak tahu dia nak workout macam mana. Tapi kita akan fokus on strength training lah. Sebab kita nak make sure dia boleh habiskan 21 km tu. So cardio-cardio semua dia buat sendirilah. So korang stay tune, tengok macam mana lah dia boleh handle workout yang aku share dengan dia ni. Let's go. So guys, aku nak pergi top up jap. Top up aku punya Touch and Go. So cepat dulu. Aku pun dah lambat dah ni sebenarnya. But let's go. Mana aku punya ni Boleh. Okay, dah dapat. Let's go. Okay, settle dah. Kita punya top up Touch and Go. Aku nak top up Touch and Go je sebenarnya. Okay lah. Biasalah berterabur sikit. Sekejap, kamu tengok lah ni. Okay. Rumah dia dekat je. Dekat TTDI dalam 20 minit daripada sini. Kita takut jam lah. Alright, let's go. Sebenarnya kan aku janji dengan dia pukul 3.30. Tapi sekarang pukul 3.30 dah ni. Aku masih ada lagi dekat highway siut. Aduh ai. Tak apa. Let's go. Janji sampai. Okay guys, aku dah sampai dah dekat nama tempat ni apa Serin punya tempat. Guys, kalau korang nak tahu, tempat kat sini cantik gila tu. Jom aku bawa korang tour dulu sebelum kita pergi tengok gym dia. Let's go. Guys, biasa makcik ni memang dia akan lambat sikit lah. Aku tak pernah lagi datang. Makcik ni dia awal. Biasalah ada makcik-makcik kan, macam tu lah. Aduh, nak marah tak boleh. Sebab orang tua macam ni. Tak adalah tu sangat pun. Sebenarnya dia kita orang lebih kurang sebaik je. Tapi jom lah, aku bawa korang. Kita tour sekejap tempat ni. Let's go. Oi, lari. Laju sikit lari. Ada lemak, ada kuah kacang kat dalam perut ni. Korang kena tak?
Dalam lah, panas. Sekarang aku dah masuk gym. Aku dengan dia je ni. Suasana gym tenang, gym pun kemas, aircon sejuk. Tapi suara dia macam orang buat podcast. Belum warm up lagi ni. Semangat dia berkobar-kobar ni makcik ni. Lebihnya nak buat konten sebenarnya. Bukannya nak workout sangat pun orang ni. Bukannya nak workout sangat ni pun, sebenarnya nak buat konten. Jom. Okey, bagi tahu dia apa. Okey, so kita dia lagi 2 minggu atau 3 minggu saya akan masuk half marathon untuk pertama kali. Jadi, kita memerlukan pertolongan orang untuk membantu saya. So, kita record dia record kita. Awak. Okey, so kat sini Boleh. So dia jenis macam tu sebab dia reels punya orang. Saya jenis macam ni, YouTube punya orang. Okay. So guys, hari ni kita akan training untuk dia akan buat half marathon guys. So half marathon berapa? 21 km. 21 km. Dia ni dah hilang akal lah. Dah hilang akal. So dia dah buat 21 km. So kita akan tolong dia. Tengok apa yang dia boleh buat. Harap dia tak menangis. Biasa dia berlari je. Tapi hari ni dia akan masuk gym. Biasanya saya jalan saja. So hari ni nak berjalan je ke? Tak, hari ni kita cuba meningkatkan stamina kita. Okay, let's go. So guys, kita akan start dengan dynamic warm up dulu. Kita akan buat sedikit persediaan lah untuk dia. Saya okey je, saya dah fit. Tak apa-apa, saya okey je. Sekarang kita akan start dengan quad activation untuk warm up kita punya lower body. Dan exercise kita adalah back lunges and hamstring stretch. Masa buat back lunges, kita kena make sure kita dalam keadaan yang balance. Lepas tu tarik lutut rapat ke badan dan kita stretch hamstring kita. Ingat, ini untuk warm up, bukan untuk workout. Jangan sampai tercabut lutut kita. Dia pakai mic Nokia. Kamera iPhone. Dekat office pakai mic mahal tak ada. Tapi mic tak beza ada dekat dia. Beza ada. Okey. Dia berlaku acah-acah content creator tapi tak ada mic. Next kita akan buat core activation. Kita akan start dengan plank position dan kita akan pusingkan arm kita. Dalam exercise ni kita kena make sure keseluruhan core kita menghadap ke lantai. Kita tak nak terbuka ataupun terangkat pinggang tu. So kena dalam keadaan plank lah. Ni antara pergerakan ataupun movement yang orang ingat senang, tapi bila buat macam ulat mengamuk. Inilah inchworm. Boleh menjatuhkan maruah seorang lelaki ni. Nak jalan ke depan pakai tangan je, lepas tu jalan balik. Sambil tahan badan, jangan melengkung macam udang. Ini confirm nampak macam baby baru nak belajar merangkak. Dan yang terakhir, kita buat heel raise. Ini untuk warm up kita punya calf. Sekarang kita ke Bulgarian split squat versi content creator. Sebab kamera tengah on, muka kena confident lah. Tak baik tau. Janganlah nampak semua peluh-peluh ni. Sekarang turn aku pula. Rasa menyesal dah ni cakap besar tadi ni. Tapi depan perempuan, kita steady. Kita workout tau. Sambil workout, sambil buat konten. Kerja tetap kerja, workout tetap jalan. Boleh tak spill harga kasut berapa?
kita ada diskaun. So gitulah. tak takut nak cakap Tak adalah, murah. Bukan murah, tapi lebih murah daripada harga dekat sini. Oh, so dia bukan beli dekat sini lah? Tak, dia tidak beli di dalam Malaysia, dia beli di luar Malaysia. Dan juga dia hanyalah apa? Diimport kan. Dia di okey, bagi roughly anggaran mungkin lebih dalam 4-5 600, 7 macam tu lah. Lebih kurang. Serius tak ingat. Sebab dia factory tu kan factory apa? 700 kan? 100 tu. Next, kita ke Let's Pull Down. Let's Pull Down ni kan sebenarnya latihan favourite setiap lelaki tau. Konon-konon kita nak terbang sikit, tapi masalahnya sayap pun tak ada. Itu yang gigih buat Let's Pull Down ni. Let's go. Kita kena lari 3 minit. Dia dah biasa lari, aku tak minat lari. Dia ni patutnya dia kena lari 21 km. 7 speed dia 9 Speed berapa? cuba speed tu up sikit. 7 ni macam melepaskan batuk di tangga. Melepaskan batuk di tangga katanya. Alin! Tak nampak tak? Macam mana orang nak panggil benda tu dah lah tutup. Tak apa, kat sini kita bagi dia menang. Dekat belakang ni kita pula menang. Dia lupa sebenarnya lepas kita lari ni kita ada dumbbell workout. Lepas tu dia lupa. Let's go. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Lepas ni kita buat front squat. Dua-dua tu pegang. Ni belah sana. Awak punya. Baru je habis workout, tapi nak balik susah sikit sebab kereta aku kena lalu hujan tu. Balik-balik hujan, memang kena main hujan juga kan. Masing-masing sebenarnya tengah buat konten. Dia lebih kepada buat konten ni sebenarnya kan. Tengok dia pun tengah buat konten, nampak. Aduh, nak buat macam mana kan. Kerja kita orang memang macam ni. Aduh, aku lah kena lari ni. Lari! Oh, sheesh. What the heck? Okay lah. So, terima kasih kepada korang yang tengok vlog aku. Aku nak cakap ribuan terima kasih. Happy sangat dapat share vlog hari ni. So, jangan lupa klik button subscribe. And cuba korang komen dalam banyak-banyak workout yang aku share tu, mana yang best untuk korang. Ataupun kalau korang ada
workout yang lebih mengancam lagi, padu lagi, boleh tak kau share dekat ruangan komen? Aku nak sahut cabaran korang. Let's go!